Kalau 5 penuh dengan hypercar yang canggih dan Formula 1 pula hanya untuk pemandu yang terbaik dunia, Nürburgring 24 Hours memang kategori yang lain. Apa yang menarik dalam satu perlombaan, kau boleh nampak pemandu profesional, pemandu amateur, factory build supercar, kereta family, kereta modifikasi, malah kadang-kadang ada Dacia Logan. Semuanya berlumba atas trek yang sama. Dan tahun 2026, perlombaan ini juga disertai oleh juara dunia Formula 1 4 kali Max Verstappen. Ya, seorang juara F1 yang sanggup turun berlumba bersama ratusan pemandu lain di litar yang mencabar di dunia ini. Semua ini berlaku di Nürburgring Nordschleife atau lebih dikenali sebagai Grand Hill. Litar yang sepanjang 25 km ini dipenuhi dengan 70 sekelekoh laluan sempit turut naik bukit dan dikelilingi hutan hijau yang tebal. Bayangkan kau memandu GT3 bernilai jutaan ringgit pada kelajuan maksimum. Kemudian beberapa saat kemudian terpaksa memotong kereta amatur yang jauh lebih perlahan. Silap langkah sikit, habislah perlombaan. Sebab itulah Nürburgring 24 Hours dianggap perlombaan paling chaos dalam dunia motorsport. Di sinilah kau boleh nampak supercar kilang bertarung dengan street tune beast, kereta family yang paling handsome dan pemandu amatur yang hanya mahu mencabar diri sendiri. Le Mans menguji ketahanan mesin, Formula 1 menguji siapa memandu terpantas. Tapi Nürburgring 24 Hours, ia menguji sama ada kau boleh bertahan dalam kegilaan selama 24 hours di tengah-tengah green hell.